Apa laju sangat ni? Opa, tadi kan kita orang uji bakat. Nanti masuk TV. Uji bakat apa? Uji bakat lah. Macam ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Tiap-tiap hari kami minum susu. Dah, cukup tu. Nanti Opah boleh tengok kat TV. Alah, Kak ni kacau lah. Ipin, mari kita pergi main. Jom. Nanti dulu. Nah, minum susu dengan kawan-kawan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Tunggu aku, Upin. Mimi. Hai. Tengok. Basuh bunga saya. Cantik kan? Cantik. Tepi. Tepi. Semua salah kau. Aku pula. Kita tengah lumba basikal kot. Mimi, janganlah marah. Kita orang tak sengaja. Sekarang macam mana? Kaktus saya sudah tak ada rumah. Siapa yang boleh basuh saya? Nanti pokok saya dah habis. Ingat senang tak makanan? Saya tunggu dia dulu. Apalah? Mimi. Tada! Arnab dan kucing yang comel untuk Mimi yang comel. Untuk saya? Wah! Saya suka! Upin dan Ipin sangat pandai. Asyik! Aku pun mau. Boleh. Terima kasih. Cantik juga. Sama-sama. Macam-macam boleh buat tau. Ini kalau jual. Tengok. Boleh buat kotak pensel. Cantik. Lepas tu boleh letak macam-macam. Hebat kan? Senang je. Aku pun nak buat lah. Ajarlah. Aku beli je kat kedai. Lagi senang. Buat sendiri lagi cantik. Jom mula. Siapa yang guna ni, ha? Habis tak ayah kak? Kita orang. Ha?